Video ini bertujuan memperkenalkan produk inovatif berasaskan teknologi bahan iaitu fridge magnet alfabet daripada polymer clay. Produk ini direka secara ringkas tetapi mempunyai nilai edukatif, praktikal dan juga mesra alam. Polymer clay dipilih kerana ia mudah dibentuk, tahan lama dan boleh digunakan dalam jangka masa panjang. Dengan menghasilkan fridge magnet alfabet, produk ini dapat menggantikan hiasan plastik sekali guna sekaligus membantu mengurangkan sisa plastik. Okey, bahan yang diperlukan ialah polymer clay, acrylic color, magnet kecil berus cat, alat pemotong, hot glue gun, clear spray dan sedikit air serta oven. Okey, mula-mula kita keluarkan dahulu polymer clay ni. Selepas itu kita bahagikan kepada dua kuantiti kecil dan kita uli. Sebab rasa macam tak cukup, saya tambah lagi dua. Selepas tu kita roll polymer clay ni supaya dia mudah dibentuk. Seterusnya, dengan kreativiti yang tersendiri, kita bentukkan huruf alfabet dengan saiz yang kita inginkan. Sebelum polymer clay ini dibakar, saya finishingkan ia dengan air supaya permukaan nampak lebih halus. Seterusnya kita akan bakar polymer clay ini di dalam oven. Dan ia dibakar pada suhu 130 darjah Celsius selama 15 minit dan menggunakan api bawah. Setelah huruf alfabet disejukkan, kita akan warna setiap huruf alfabet ini agar ia kelihatan lebih ceria. Selepas itu, kita akan finishingkan ia dengan clear spray agar ia kelihatan lebih berkilat dan nampak menarik. Setelah sejuk, magnet dilekatkan di bahagian belakang huruf menggunakan hot glue gun. Kesimpulannya, fridge magnet alfabet daripada polymer clay merupakan produk inovatif yang ringkas tetapi berimpak positif kepada alam sekitar dan pendidikan. Produk ini membuktikan bahawa kreativiti dan teknologi bahan boleh digabungkan untuk kegunaan harian. Terima kasih kerana menonton.